ayah ni. Orang hebat ni. Siapa kau? Kakek ayah. Koyak. Barefoot ke? Barefoot. Macam nak tak boleh review. Mak. Hello guys. Gitu ke? Apa tu? Hello guys. Pakcik makan lepas, pakai stocking, dia kakek ayah je. Dan sedia mula lagi dulu. Gila, kakek ayah. Kakek ayah. Barefoot was. Dia pakai laju. Sungai Dua Faran 2026. Barefoot bos. Kaki ayam. Dia pakai kasut Haris. Lari bang. Lari. Dia kaki ayam je. Tak payah kasut-kasut lah. Rugi je. Tak payah kasut pun. Saya kurang. Okay. 1, 2, 3. Pakcik lari-lari juga kita boleh. Siapa menang RM10 lah. Pakcik siap jalan kaki lagi. Ewan, malu lah. Depan kamera ni. Lari je sikit. Oh laju. Bang. Jalan kebun. Bang. Tarik lembu pun tak stop jam. Demi mileage 2026. Tak stop. Misi 2026 kita collect mileage. Jom, jom. Jom. Hari ni ada pesa ya, pesa. Sekarang dia tengah tarik pace 7.25. Hai. Go pesa, go. Go pesa. Okey. Sekarang pace dia naikkan pace habislah. Sabar. Slow. Dah. Bah. Dia slow. Okay. Sekarang dia slowkan pace. Dia cari mak dia semalam kena potong. Sedih. Tak habis. Dragon tak habis. Dragon tak habis. Kalau hari benar 100. Kalau pakcik benar, berapa dia? Ayat. Biar saksi ramai, saksi tengok. Tadi dia kalah dah 3 set dia kalah. Mainan robot. Boleh. Kalau pakcik benar, pakcik dapat mainan robot. Robot pun robot lah. Jom. Okey. 1, 2, 3. Apa dia? Oi, tak sabar nak mainan robot. Pakcik jalan kaki je lah. Workout ended. Kita tengok siapa yang kena. Kita tutup janji. Hai, mainan robot. Mana? Dia ambil mainan tu. Cina. Kalah ke menang? Kalah ke menang? Pakcik nampak yang pakcik kalah. Alhamdulillah hari ni recovery lebih kurang 1 jam 7 minit. Dapatlah dalam 8.6 kilo. So hari ni hari kedua 2026. Azam 2026 apa? Aku pun tak tahu. Mungkin sama Azam tahun lepas lah, insyaAllah. Tahun ni nak banyak santai, nak relax-relax, nak tenang-tenang je. Tapi tak nak stop running, insyaAllah. Okay, hari ni recovery dekat Kelantan. Last day, esok balik ke Sarang Negeri 9, insyaAllah.
Best lah duduk kampung. Tapi tak ada rezeki aku nak tinggal dekat sini kan. Tengok lah. View dia pokok-pokok hijau dengan angin lagi. Mantap. Okay. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.